Misteri kubur panjang di Pendang Kedah. Di pekan kecil yang tenang bernama Kubur Panjang di Pendang Kedah, tersembunyi sebuah kisah penuh tanda tanya dan pengajaran. Tidak seperti kubur lain, Kubur Panjang memiliki saiz luar biasa yang menimbulkan pelbagai persoalan dan spekulasi. Adakah ia hanya cerita rakyat atau terdapat elemen sejarah dan mistik yang berkait dengan kisah ini? Artikel ini akan mengupas sejarah, mitos serta pandangan pakar mengenai fenomena yang masih menjadi perhatian ramai ini. Menurut cerita lisan yang diwarisi turun-temurun, kisah ini bermula lebih 200 tahun lalu. Dua beradik yang dipercayai berasal dari Patani atau menurut sumber lain dari Siam telah berhijrah ke sebuah perkampungan di Pendang. Mereka terkenal sebagai pemilik ayam sabung yang gagah dan sering menjadi tumpuan di gelanggang sabung ayam. Namun suatu hari yang malang mereka didesak untuk bertarung sesama sendiri. Walaupun berat hati, mereka akhirnya bersetuju dengan syarat bahawa pemenang tidak boleh mengejek yang kalah. Malangnya, selepas kemenangan dicapai, si adik terlupa janji tersebut dan bersorak gembira. Rasa marah dan malu membuat si abang hilang kawalan. Insiden itu berakhir dengan tragis, dan sejak itu jenazah si adik dikebumikan di lokasi tersebut. Namun yang anehnya, kubur itu mula memanjang seakan-akan ada sesuatu yang gaib berlaku. Ini menimbulkan persoalan, adakah ia sumpahan, fenomena alam, atau hukuman atas janji yang tidak ditepati? Berdasarkan sumber batin melalui petunjuk doa, ada dakwaan bahawa roh si adik menerima hukuman kerana memungkiri janji. Tubuhnya seolah-olah ditarik bertentangan arah, menyebabkan kuburnya kelihatan panjang. Ustaz Faizal Ismail, seorang pengamal ruqyah tempatan, menyatakan, siksaan kubur adalah perkara yang nyata dan menjadi pengajaran kepada manusia agar mentaati setiap janji dan perintah Allah. Kisah seperti ini bukan sahaja menjadi cerita lisan, tetapi turut menjadi simbol moral bagi masyarakat Melayu tradisional. Menurut pandangan Dr. Zamri Abdullah, seorang sejarawan tempatan, kisah kubur panjang ini boleh dianalisis sebagai refleksi kepercayaan masyarakat Melayu terhadap konsep balasan dan sumpahan. Beliau menegaskan, kepercayaan kepada sumpahan dan hukuman bukan sekadar kepercayaan tahyul, tetapi turut menjadi simbol kepada kepentingan akhlak dalam kehidupan. Selain itu, terdapat juga pandangan bahawa fenomena kubur memanjang ini mungkin disebabkan oleh faktor semula jadi seperti pergerakan tanah. Namun, pandangan ini tidak dapat disahkan secara saintifik kerana tiada kajian rasmi dilakukan. Kawasan tanah perkuburan Kubur Panjang terletak di tepi jalan utama Pekan Kubur Panjang. Tiada ruang parkir khas dan kawasan ini agak sempit dengan pembangunan sekeliling. Namun, apabila memasuki kawasan ini, mudah untuk mengenal pasti kedudukan Kubur Panjang kerana panjangnya yang unik berbanding kubur lain. Terdapat papan tanda yang memberi maklumat ringkas tentang sejarah kubur ini, menjadikannya tarikan bagi mereka yang berminat dengan kisah legenda dan sejarah. Semasa penulis melawat kawasan ini, suasana panas dan kering tiba-tiba bertukar menjadi nyaman dengan hembusan angin lembut. Tiada perasaan takut, malah suasana damai menyelimuti perasaan. Doa dan bacaan Al-Fatihah dipanjatkan agar roh si adik diberkati dan diampuni. Menurut sumber batin, arwah dikatakan merasakan beban dosa kerana janji yang dimungkiri. Namun bagi penulis, pengalaman mendoakan di kubur tersebut membawa satu ketenangan yang sukar dijelaskan. Meskipun kisah mistik ini masih menjadi bualan, ada segelintir pihak yang menegaskan bahawa semua fenomena ini mungkin hanya kebetulan atau disebabkan faktor alam. Fenomena seperti ini boleh dikaitkan dengan perubahan struktur tanah akibat hakisan atau faktor geologi lain. Namun, bagi masyarakat setempat, kisah ini mempunyai nilai yang lebih besar daripada sekadar fenomena fizikal. Ia menjadi simbol kepentingan menepati janji dan keinsafan bagi sesiapa yang mendengar kisah tersebut. Setiap kisah yang diwarisi turun-temurun memiliki pengajaran tersendiri. Dalam kes Kubur Panjang, mesej yang ingin disampaikan adalah jelas. Setiap janji adalah amanah yang harus dipenuhi. Kegagalan menunaikan janji bukan sahaja menjejaskan hubungan sesama manusia, tetapi juga mencerminkan nilai pribadi kita. Janji yang tidak ditepati boleh menjadi punca kehancuran.
seperti mana kisah dua beradik ini yang membawa kepada pengakhiran tragis. Profesor Madya Dr. Sulaiman Hassan dari Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, dalam tradisi keagamaan dan budaya Melayu, janji dilihat sebagai tanggungjawab yang melibatkan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Mungkir janji boleh memberi kesan psikologi serta rohani yang berat. Adakah anda percaya bahawa kisah kubur panjang ini adalah tanda kebesaran ilahi atau sekadar legenda yang diwarisi turun-temurun? Kami di AP Channel ingin mendengar pandangan anda. Tinggalkan komen anda dan kongsikan pengalaman sekiranya anda pernah berkunjung ke lokasi ini.